7 asas sebelum anda simpan emas. Yang pertama, jangan lupa save video ini untuk rujukan di masa akan datang. Follow, komen dan share kepada rakan-rakan yang lain. Yang pertama adalah emas tiada pendapatan. Kalau ada emas bagi pendapatan setiap bulan, janjikan persen peratus keuntungan sebulan, maka jangan percaya. Yang kedua, beli emas mesti dapat emas dalam tangan anda ataupun akaun emas bersandarkan fizikal boleh keluarkan bila-bila masa. Tak ada syarat tunggu 6 bulan, tunggu setahun baru boleh keluarkan emas fizikal. Bahaya. Yang ketiga, beli emas untuk simpanan jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas. Jangan simpan emas untuk bawah setahun. Yang ketiga, harga emas naik secara purata sekarang 37% sejak 20 tahun kebelakangan ini. Yang keempat, yang kelima, beli emas, duit kita tak habis. Duit kita hanya tukar ke dalam bentuk aset yang mudah, yang meningkat nilainya. Yang keenam, bila waktu terbaik kita nak beli emas? Bilakah waktu itu? Waktu itu adalah ketika anda ada gaji, ketika anda ada duit untuk disimpan. Yang ketujuh, bila waktu terbaik jual emas? Anda kena tahu waktu terbaik itu ada 3 saja. Untuk tahu 3 perkara ini, tengok video saya seterusnya.